So, kadang-kadang kau bukan tak handsome, kau tak tahu macam mana nak stylekan rambut korang je. Macam ni, sekarang ni kita bersama dengan siapa? Ashraf Anwar from SVG Worldwide. Hi guys. Straight 2 point lah. Okay. Macam mana dia dengan MCC ni? I think it was fun. After so long time kita tak ada beriadah dengan sihat seperti ni. And kita tak ada expect apa-apa pun. But alhamdulillah sampai ke final. Tapi tak ada rezeki, penalty kan. But we try the best and I hope this kind of activity ataupun tournament teruskan lagi supaya kita dapat banyak lagi orang kata apa networking dan kenal another brand macam korang and lain-lain deras. Okay, ni kita pergi dekat fashion design lah. Untuk game ni, siapa yang juara dapat dia punya kata apa, official third kit kan? Betul, tapi betul, ada ada undian kan? Betul. So aku nak kau review sikit untuk this punya edition. Basically kita ada dua, warna putih dan warna biru. So tadi sebelum final kita pakai warna biru. Nampak tak mentality juara. Betul. Final kita pakai putih. This one memang daripada IWC Ngiris bagi kita vibe Japan. So that's why kita punya direction colour, even flame ni pun semuanya direction daripada Japan. Cuma kita tak sempat nak fully details all dia. the details lah. But kalau ada chance untuk be alternate kit for IWC, we try the best. So sebagai kau dah bukan dah macam influencer dah macam selebriti dah aku rasa. Sebab kita susah tu nak interview dia. Dah berapa kali kita cuba. Mesti kau jaga kau punya penampilan betul. Betul. Tapi aku tak nak tanya bawah atas semua. Kau nak tanya dekat part rambut lah. Berapa kau spend untuk kau punya haircut ke hairstyle ke, tak kisah lah. Hairstyle saya memang very simple sebab rambut saya memang dari dulu memang natural macam ni. So I just guna shampoo and then 2 months sekali saya akan pergi buat scalp treatment sebab banyak peluh, panas apa semua. So do scalp treatment. And itu sajalah, bermodalkan sikat dan juga hair dryer, itu je. Sebab saya memang jenis bukan yang suka gunting rambut, like just suka trim je. So average berapa sebulan kau habis untuk rambut? Depends. Saya rasa kalau shampoo yang mahal tu. Shampoo, scalp treatment adalah kalau every month RM400. Apa pendapat kau dengan styling produk untuk lelaki ni? Wajib ada ke ataupun biasa-biasa je? Of course, I think rambut jujurnya mahkota lelaki. And of course, first impression orang pun selain daripada muka, rambut. So kadang-kadang kau bukan tak handsome, kau tak tahu macam mana nak stylekan rambut korang je. Sama lah macam aku, tak jumpa lagi. But okay je, flow. Cuba bagi nasihat sikit lah untuk orang yang tak jaga rambut dan untuk orang kat luar sana. I think for lelaki, kita tak terlalu leceh macam perempuan. So kita just jaga hygiene. Benda paling pertama I think rambut memang paling penting lah. Just jaga first impression orang selalu dekat rambut. So if rambut you cantik, handsome, tunjukkan yang the rest confirm all good. Hygiene itu jagalah. Alright, thank you so much. Thank you so much.